Assalamualaikum, nama saya Nurhia Iman binti Ahmad Hazman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4. Kod sekolah PEE 4035. Buku yang saya akan ulas hari ini ialah buku Kasihnya Ayah dari karya Kaoru. Watak utama buku ini ialah Alex. Alex merupakan anak kepada Ketua Akademi Momos. Kisah bermula apabila Alex mendapat hadiah daripada bapaknya. Timbul konflik dan kesalahfahaman apabila Alex secara tidak sengaja menjatuhkan buah di gerai jualan. Alex diminta untuk membayar ganti rugi dan disuruh untuk menggunakan jaketnya sebagai jaminan sebab Alex tidak membawa duit yang cukup untuk menggantikannya. Apa jadi lepas tu? Alex mendapati seorang lelaki rakan sekolahnya memakai jaket miliknya. Sedangkan jaket itu sepatutnya menjadi pertukaran sementara sebagai bukti Alex akan membayar ganti rugi. Kemudian, rakan baiknya tahu tentang apa yang berlaku, terus merampas jaket yang dipakai lelaki tersebut. Akibatnya, lelaki tersebut melaporkan isu ini sebagai meragut dan berita tersebar luas kepada guru-guru dan orang atasan. Dan Alex dimarahi bapaknya kerana menimbulkan isu di sekolah. Alex merasa tidak diadili dan akhirnya merajuk membawa diri. Kesannya, Alex bergaduh dengan ayahnya sehinggakan dia berasa tidak disayangi oleh ayahnya sendiri. Namun, konflik ini berjaya dibaik semula dengan perbincangan yang baik. Pengajaran daripada buku ini ialah kita mestilah menghargai ibu bapa kita.